Video ni khas untuk korang yang pertama kali menyewa dan menggunakan DJI Osmo Pocket 4 daripada Mimico Rental. Dalam video ni, saya akan tunjukkan cara menggunakan kamera ni dari A hingga Z. Bermula daripada semak aksesori, cara menggunakan kamera, fungsi setiap butang, penggunaan aksesori, kereta combo, sehinggalah cara download video ke dalam telefon. Jadi, sebelum kita mula, jangan lupa save dan share video ni supaya senang rujuk semula bila diperlukan nanti. Sebelum keluar atau balik selepas pick up kamera, pastikan semua aksesori ni lengkap. Korang akan dapat satu beg warna hitam ni dan juga dalam ni akan ada satu kamera DJI Osmo Pocket 4 dan juga ni merupakan gimbal clamp untuk simpan dan juga lock gimbal dan juga skrin lah kiranya. Yang ni gimbal clamp. Kemudian ada mini handle. Yang ni merupakan mini handle. Dan dekat tengah ni merupakan tripod untuk attachkan dekat mini handle ni dan attach pada kamera. Kemudian kita ada bagi sekali dengan fill light. Ini merupakan fill light. Kita ada bagi sekali dengan DJI Mic 3. Yang ni DJI Mic 3 sekali dengan dia punya magnet pada bahagian belakang ni. Kemudian dekat sini ada lens wide angle. Yang ni kena hati-hati sebab dia kecil dan mudah tercicir lah kiranya. Lens wide angle ni. Kemudian ada kabel. Yang ni kabel untuk charge mic. Kabel type C kepada untuk charge mic dan juga kita ada kabel type C kepada type C. Dan lagi satu yang ni merupakan clip untuk attach pada DJI mic. So dia magnetic, dia boleh attach pada mic. Baiklah, kita mulakan dengan perkara paling asas, cara nak buka gimbal clamp. Ni just tarik je pada bawah ni dan buka. So setiap kali nak pakai kamera kena buka dan setiap kali nak simpan kamera dalam beg kena pasang. Nak pasang dia perkataan Osmo ni menghadap depan. So just masukkan dekat bahagian depan ni and then tekan saja. So function dia untuk protect skrin tak nak terbuka dan juga gimbal ni tak nak bagi bergerak. Jadi bila dah buka, untuk on kamera tinggal pusing sahaja skrin ni dan kamera akan terus on. So dah boleh ready untuk record video lah. Kalau nak off boleh je tekan pusing balik skrin, dia akan auto off lah. Kalau nak record video portrait, video mendekat, tekan je button merah ni lama-lama. Tekan untuk 3 second, so dia akan dapat mode portrait. DJI Osmo Pocket 4 mempunyai beberapa butang utama yang sangat mudah digunakan. Butang merah ni digunakan untuk mula merakam video, tekan sekali untuk mula record dan bila tekan lagi sekali dia akan stop record. Kemudian kalau nak ambil gambar menggunakan button yang sama. Yang ni kiranya button shutter lah. Joystick pula digunakan untuk mengawal arah gimbal. Sebelah sini merupakan dia punya joystick. Kalau ada nak adjust dia punya arah gimbal, boleh gerakkanlah joystick ni. So dekat pada bahagian bawah ni dia ada dua lagi button. Yang belah kiri ni merupakan button zoom in dan juga zoom out. Yang ni merupakan button yang boleh custom. Contoh kalau tekan sekali, okey, dia digunakan untuk recenter. Kalau tekan dua kali, yang ni kalau nak custom tekan je lama-lama. So dekat sini tulis single press apa, double press apa. Kalau double, okey, sama juga. Kiranya kalau saya double press tadi, dia jadi recenter balik. Contoh. Okey. DJI Osmo Pocket 4 menggunakan sistem SWAT yang sama seperti Pocket 4. So, ni merupakan dia punya skrin utama. So, kalau daripada atas, kita swipe ke bawah. Dekat sini boleh nampak lah kiranya macam menu utama. So, boleh nampak untuk mic boleh custom dekat sini. Ni untuk lampu, fill light. Yang ni hand gesture. Boleh control melalui tangan pun boleh. Ni dia punya main setting lah. So kalau swipe ke sini, ada ni untuk dia punya sound. Ni kecerahan, nak cerah ataupun nak gelap semua.
Dan juga yang ni merupakan untuk bahagian storage lah. Boleh pilih lah nak simpan footage tu dekat internal ataupun dekat SD card. Kemudian kalau swipe dari bawah ke atas, dekat sini boleh tukar dia punya quality dan juga FPS. FPS ni merujuk kepada frame rate per second lah. So, untuk frame rate per second, kalau nak quality terbaik boleh shoot 3K 60. Ni untuk portrait lah. Kalau untuk landscape, saya tunjuk untuk landscape. Kalau landscape dia support sampai 4K 60 fps. Kalau video hanya untuk media sosial dan nak jimat storage, saya cadangkan 1080 dan juga 30 fps sahaja. Kemudian, kalau swipe dari kiri ke kanan, di sini anda boleh melihat semua gambar dan video yang telah dirakam. Dan akhir sekali, kalau swipe dari kanan ke kiri, dekat sini anda boleh mengubah ISO, white balance, shutter dan juga color profile. Kalau nak buat ala-ala movie, boleh tukar dekat sini dia punya warna video tu. So dia akan, bila record nanti, dia akan jadi color yang lawa lah kiranya. Kemudian pada bahagian belah kiri ni merupakan mode video, mode rakaman. Sekarang ni merupakan video. Dekat sini kita ada juga foto, panorama, low light. Low light ni untuk video malam. Kita ada slow mo, time lapse pun kita ada untuk DJI Osmo Pocket 4. Kemudian kalau belah kiri ni merupakan untuk pusing kamera. Dia akan pusing arah kamera. Kalau boleh tengok di sini, dia akan pusing ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. So dekat sini juga kalau perasan ada huruf C ni merupakan center. Contoh dah gerak-gerakkan, tekan je C ni, dia akan center balik. Sama juga kalau yang depan, kita dah gerak-gerakkan apa semua kamera angle dia, nak tekan je C, dia akan centerkan balik. Salah satu feature paling menarik pada DJI Osmo Pocket 4 ialah Active Track 7.0. Untuk menggunakannya, tinggal double klik saja pada subjek. Kalau nampak dalam skrin sekarang ni, double klik saja pada subjek, maka dia akan follow lah subjek. Kamera akan mengikut subjek tersebut dan mengikut setiap pergerakannya secara automatik. Kalau nak hentikan yang tracking ni, boleh tekan je pada skrin sekali, ataupun lagi sekali boleh tekan pada joystick ni. So dia akan cancel track lah. Feature ni sangat sesuai untuk yang mana nak record vlog, walking shot, content creator dan juga travel video. DJI Osmo Pocket 4 mempunyai 3 gimbal mode. So untuk gimbal mode boleh swipe ke atas. Pada bahagian bawah ni boleh nampak dekat sini dia ada 3. Pertama follow, yang kedua T-lock dan yang ketiga ialah FPV. So untuk setiap satu ni, follow mode merupakan paling sesuai untuk kegunaan harian. Kamera akan ikut je setiap pergerakan tangan kita. Contoh kalau kita gerakkan ke kiri, ke kanan, ke atas dan juga ke bawah, dia akan follow saja. Manakala untuk T-lock mode, yang ni dia akan lock, akan kekal mendata walaupun tangan kita bergerak naik atau turun. So dia akan mendata saja. Sangat sesuai untuk kalau nak record video berjalan apa semua. Kalau kita nak turunkan pun memang kamera akan stay saja. Manakala kita ada mode terakhir iaitu mode FPV, yang dia akan ikut semua pergerakan tangan kita. Kita pusing. Yang ni sesuai untuk shooting dynamic dan juga cinematic. Seterusnya kita pergi kepada fungsi setiap aksesori DJI Osmo Pocket 4. Yang pertama gimbal clamp ni. Yang ni saya dah bagi tahu tadi, fungsinya untuk protect gimbal dan juga skrin lah. Bila nak pakai kamera, kena buka dulu gimbal clamp ni. Bila nak simpan dalam beg, kena pasang balik gimbal clamp ni. Caranya letak je dekat pada depan atas ni. Perkataan Osmo ni menghadap ke depan. Dia ada perkataan Osmo ni, dia menghadap ke kita lah. Yang kedua, kita ada mini handle. Yang ni mini handle. Yang ni fungsi utamanya
ialah memberikan pegangan yang lebih selesa ketika merakam video, terutamanya untuk sesi vlog atau rakaman dalam tempoh yang lama. Mini handle ni mempunyai thread pada bahagian bawah ni 1.4 inci, di mana benda ni boleh attachkan dengan tripod lah. So kalau nak pasang dekat kamera nanti, masukkan je dekat bahagian bawah and make sure kiri dan kanan dia ni betul-betul masuk lah. Bila rasa dah ketat tu, dia kiranya dah masuk lah. Dan dia akan memberi pegangan yang lebih selesa lah. Bila kita pegang tu dia lebih panjang. Kat bawah ni merupakan thread untuk masukkan ni. Yang ni merupakan mini tripod. Tinggal attachkan saja dekat pada bahagian bawah kamera ni. Kiranya sesuai untuk record video cinematic, video static, time-lapse, group foto ataupun apabila korang nak rakam video tanpa memegang kamera. Okay, kemudian saya tunjuk untuk DJI Mic 3. Yang ni kita bagi sekali DJI Mic 3 dengan wine mouth. Belah atas ni merupakan wine mouth. So untuk onkan mic DJI Pocket 3 ni, tinggal tekan je button warna merah ni lama-lama. Tekan sampai keluar warna biru. Dekat atas tu nampak dia keluar warna biru. So tunggu sehingga mic dan kamera akan tersambung. So bila naik indikator warna hijau dekat belah atas ni, maksudnya sambungan antara mic dan juga kamera telah bersambung lah. So mic ni perlu di charge menggunakan kabel yang kita akan bagi nanti. Dia guna kabel special lah. Yang ni merupakan kabel untuk charge mic. So tinggal charge je. So boleh pakai terus mic ni. Dekat atas ni merupakan wine mouth lah. Kita ada bagi dua wine mouth, satu warna kelabu, satu lagi warna hitam. Wine mouth ni digunakan untuk syuting di kawasan yang berangin. Ia akan membantu mengurangkan bunyi angin supaya audio lebih jelas. Kemudian, kalau sewa dengan kita ada bagi sekali dengan ni. Yang ni merupakan lens wide angle. So benda ni tinggal attach sahaja dekat bahagian lens kamera. So video akan lebih wide sikit lah. Sesuai lah kalau nak buat vlog, travel ataupun group foto, boleh attach dengan lens ni. Pastikan lens dipasang dengan kemas sebelum mula merakam dan jangan lupa simpan semula dalam beg selepas digunakan. Sebab ada kes customer tercicir benda ni, so kena hati-hatilah. Bila dah pakai, jangan lupa simpan balik dekat dalam beg. So macam tu je lah. Dan last sekali kita ada bagi kabel, bukan last lah, ada lagi. Dan kita ada juga bagi kabel Type-C kepada Type-C. Yang ni boleh digunakan untuk charge kamera. Charge kamera dekat bahagian bawah ni boleh charge lah. Kabel. Dan akhir sekali kita ada fill light. Yang ni special, Pocket 4 sahaja yang ada fill light ni. So kalau nak pakai benda ni, just attach saja dekat bahagian belakang kamera ni. Nampak dia ada macam tempat untuk dia masukkan. Tinggal masukkan sahaja. So bila dah masuk, maka lampu akan menyala lah. Dan juga pada bahagian atas ni dia ada dua button. Satu button ni untuk tukar dia punya warna lampu. Ni warna kuning, yang ni warna putih, yang ni warna biru sikit lah. Kiranya macam warm ke cool, gitu. Dan juga belah kiri ni merupakan untuk adjust dia punya kecerahan. Nak terang mana? Ni tak terang, ni terang sikit, ni paling terang. So tu untuk aksesori yang special ni, iaitu fill light. Kalau tak nak pakai, boleh buang macam tu je. Boleh simpan, jangan buang. Bila kalau buang. Sekarang saya tunjukkan cara download gambar dan video ke telefon. Pertama sekali, pastikan anda dah memuat turun aplikasi DJI Mimo. Sama ada di Play Store ataupun di Google Play Store lah. Di Apple Store. Lebih kurang. Kemudian pastikan dah login lah akaun terlebih dahulu. Buka Bluetooth dan juga Wi-Fi. So dia akan keluar macam ni. So dia akan keluar teruslah model kamera DJI Osmo Pocket 4. Okay, tunggu sekejap. Okay, bila dia dah tersambung dengan kamera, dia akan keluar dekat bahagian album. Nampak dekat bahagian album ni? So dia akan keluar kat sini. So kita tinggal pilih je video ataupun gambar mana yang kita nak. Tinggal tekan saja. Andai kata video tu banyak, tekan je batch select warna biru ni. Dia akan download semua pada hari itu. Contoh yang ni, video hari ni.
Dan juga yang bawah ni video semalam. Tekan je batch select, maka dia akan download semua terus. So tekan je download dekat bawah ni, baru dia akan masuk dalam phone. Dan nak padam pun boleh melalui sinilah. Nak tahu gambar atau video yang kita download, tekan pada bahagian local dekat sebelah ni. So kalau dah masuk dekat local, maksudnya footage tu dah masuk dalam kita punya phone lah. So boleh padam dekat bahagian device nanti. Kemudian apps ni juga boleh tengok live view dari kamera. Tinggal tekan je dekat bahagian tengah tadi. So kat sini pun dia boleh live view kamera lah. So saya tunjuk ya. So kami nampak kat sini, ni kamera, ni merupakan phone saya. Bila saya connect dengan kamera melalui SDJI Mimo, saya boleh kontrol kamera juga. So kalau saya nak record video apa semua, kiranya macam tu lah. Nak record video tinggal tekan je dekat telefon ni. Nak stop pun boleh tekan juga. Dekat sini boleh tukar dia punya mode gambar, video. Nak zoom apa semua dekat sini. Nak buat timer. Ni contoh gambar. Ambil gambar pun boleh. Nak center, nak pusingkan kamera pun boleh. Kalau nampak kat situ. Jadi sebelum tamat video, saya nak kongsi beberapa tips penting. Pastikan kamera dimatikan sebelum disimpan. Jangan paksa gimbal bergerak menggunakan tangan. Contoh kamera on, jangan duk main usik-usik pada bahagian ni. Ni paling mahal lah kiranya, bahagian gimbal ni. So kalau dah tak nak pakai, boleh simpan. Tekan je lama-lama untuk off. Elakkan kamera terkena hujan ataupun air. Simpan kamera di dalam casing selepas digunakan. Yang ni gunakan yang gimbal clamp ni lah. Gimbal clamp ni pastikan pasanglah sebelum simpan dalam beg. Dan juga pastikan semua aksesori dimasukkan ke dalam beg sebelum dipulangkan. Macam mana kalian ambil, macam tu jugalah kalian return nanti. So letak balik semua barang-barang ni dalam beg, sama seperti waktu pick up. Make sure semua aksesori lengkap dan cukup lah. Itu sahaja tutorial lengkap penggunaan DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo. Saya harap video ni dapat membantu korang menggunakan kamera ni dengan lebih mudah dan lebih yakin sepanjang tempoh sewaan. Kalau ada apa-apa masalah ataupun pertanyaan ketika menggunakan kamera, jangan segan untuk WhatsApp kami. Kami akan cuba bantu secepat yang mungkin. Akhir sekali, jagalah kamera ni seperti kamera sendiri. Elakkan daripada terjatuh, terkena air atau mengalami hentakan yang kuat, kerana sebarang kerosakan atau kehilangan adalah di bawah tanggungjawab penyewa. Terima kasih kerana memilih Mimico Rental sebagai pilihan sewaan kamera anda. Kalau video ini bantu, jangan lupa like, follow dan share supaya lebih ramai dapat belajar menggunakan DJI Osmo Pocket 4 dengan mudah. Semoga setiap rakaman yang korang hasilkan menjadi kenangan yang indah sepanjang hayat. Happy shooting. Dadah.